Kalau simpan duit buat anda rasa selamat, anda mungkin belum tengok data sebenar. Tahun 1997, ringgit jatuh 50% dalam masa setahun. Tahun 2015 jatuh lagi 30%. Dan waktu tu ramai yang masih simpan semua simpanan dalam bentuk duit. Nombor dalam akaun kekal, tapi kuasa beli hilang perlahan-lahan. RM10,000 yang disimpan sejak tahun 2010 hari ini tak mampu beli benda yang sama. Tapi kalau tukar jadi emas, nilainya dah naik lebih 3 kali ganda. Emas tak bagi dividen, tapi emas tidak membiarkan nilai simpanan kita hilang begitu saja. Inflasi datang, tapi emas tetap berdiri teguh. Bank selamat simpan duit, betul, kalau untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk simpanan 5 hingga 10 tahun, risiko yang kita tidak sedar ialah kejatuhan nilai. Jangan tunggu duit anda hilang nilainya baru nak bertindak. Asingkan simpanan jangka masa panjang dalam bentuk emas. Boleh bermula dengan 1 gram 1 bulan. Nak bermula, boleh PM saya hari ini atau klik link di bio untuk saya bantu guide anda sebaiknya. If you learn something, please comment.